Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Sebelum tu, nama saya Nur Alia Natasha binti Abdullah 24060029. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya saya diberi peluang untuk membentangkan tugasan tutorial 4 yang bertajuk Agama-agama utama serta adat dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Tujuan pembentangan ini adalah untuk mengenali agama-agama utama di Malaysia, memahami keunikan setiap agama serta mengetahui adat dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat berbilang kaum. Diharapkan melalui perbentangan ini kita dapat memupuk sikap saling menghormati dan menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi identiti negara kita. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan. Untuk agama yang pertama, seperti Islam. Penganut utama agama Islam adalah orang Melayu dan sebahagian kaum lain. Keunikan agama Islam adalah agama Islam percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Berpandukan Al-Quran dan hadis, mengamalkan rukun Islam dan rukun iman seperti solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Untuk adat dan budaya bagi orang Islam adalah seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha, majlis akad nikah dan kenduri kahwin, mengamalkan budaya memberi salam, menghormati wapah dan bergotong royong. Untuk agama kedua adalah Buddha. Penganut utama agama Buddha seperti masyarakat Cina dan sebahagian kaum lain juga. Keunikan agama Buddha seperti diasaskan oleh Siddhartha Gautama, iaitu dalam kurungannya Buddha, menekankan kehidupan yang sederhana, belas kasihan dan mengelakkan kejahatan, mengamalkan meditasi untuk mencapai ketenangan. Untuk adat dan budaya Buddha pula, mereka menyambut sambutan Hari Wesak, menziarahi tokoh dan memberi derma, menghormati orang tua serta nenek moyang. Untuk agama yang ketiga adalah Kristian. Penganut utama negara Kristian seperti masyarakat Sabah dan juga Sarawak, India dan kaum lain-lain. Keunikan agama Kristian ni, mereka percaya kepada Tuhan dan Nabi Isa sebagai Jesus. Kitab suci mereka adalah Bible. Mereka mengamalkan doa dan menghadiri gereja. Adat dan budaya mereka, sambutan hari Krismas, mengadakan kebaktian di gereja, menggalakkan sikap kasih sayang, tolong-menolong dan memaafkan. Untuk agama keempat adalah agama Hindu. Penganut utama agama Hindu seperti masyarakat Indian. Keunikan agama Hindu ni, mereka percaya kepada dewa setiap Vishnu, Shiva dan Ganesha. Kitab suci ialah Veda, menitik beratkan karma dan dharma. Adat dan budaya untuk agama Hindu seperti sambutan di Bali dan tari pusang, sembahyang di kuil, memakai pakaian tradisional seperti sari dan dhoti ketika upacara keagamaan. Untuk agama yang lain-lain seperti Tao, Sing dan lain-lain, keunikan diasaskan oleh Lao Tzu, menekankan keseimbangan hidup yin dan yang, menghormati alam semula jadi. Adat mereka bersembahyang di toko, menyambut perayaan tertentu mengikut kepercayaan Tao. Untuk agama Sing diasaskan oleh Guru Nanak. Kitab suci ialah Guru Granth Sahib, menekankan persamaan, kejujuran dan membantu masyarakat. Untuk adat agama Sing, mereka beribadat di Gurdwara, menutup kepala ketika memasuki Gurdwara, menyediakan makanan percuma, langgar dalam kurungan langgar kepada semua tanpa mengira agama dan bangsa. Untuk kesimpulan daripada apa hari ini, masyarakat merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan budaya. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia unik serta mewujudkan masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, saling menghormati dan bertoleransi. Sikap menghormati kepercayaan dan adab setiap kaum adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara.